Assalamualaikum, kembali semula ke channel saya, Aweli Channel. Hari ni saya bercuti balik kampung, ada urusan sikit, dan sekarang ni pagi Khamis saya datang ke RTC di Kelantan, RTC Kelantan, Kota Baru, Kelantan, menemani orang tua saya, mak mertua dan juga ayah dengan mak saya sendiri mencari lauk. So di kesempatan ni saya nak berkongsi dengan kawan-kawan suasana di RTC ataupun orang Kelantan panggil teman. Jom kita tengok apa yang ada di kawasan RTC di Kota Baru. Silau panas. Ni baru 7.53 tapi matahari dia dah macam pukul 9. Panasnya ya Rabbi. Kita pergi ke blok C. Dia ada 3 blok, A, B, C. Blok C ni tempat jual pasar borong lah, jual barang-barang basah. Ikan, ayam, udang, barang-barang laut, makanan laut. So kita masuk kejap di section C, tempat jual barang-barang basah. Kini jalan nak masuk menuju ke pasar basah. Kat depan ni pun ramai orang jual, pemborong-pemborong beli barang untuk jual, peruncit-peruncit. So okay, kita masuk ke dalam. Kita bawa sampai baik dulu. Sorry. Nampak tim hidup ni. YouTube. Okay. Besar. Ini section jual ayam, daging. Dah selesai satu round, dah dapat ikan-ikan yang dibeli oleh ayah dengan mak mertua saya. Tu mak mertua saya pun. Mai mak, kita nak tak ada kereta. Sekejap kereta ada dalam depan ni . Ada kereta dah. Mai mak, sini mak. Okey dah. Selesai satu round. Rumah saya dengan ayah saya masih lagi dalam pasar basah. Saya dengan mak mertua saya dah belakang, dah selesai. Dah hasil lontaran. So nak simpan ikan-ikan ni ke dalam kereta, lepas tu nak pergi tengok pula sekejap lagi. Saya dengan mak mertua saya lepak sekejap kat kereta sebab mak mertua saya dah penat. A few inches later. Okay, kawasan hujung blok C adalah penempatan jual kuih muih, pemborong kuih muih. Kalau kita tengok ada pelbagai kuih muih yang telah dibungkus siap-siap. Kawasan ni penuh dengan
penjual kuih muih, pemborong kuih muih. Sepanjang ni penuh dengan orang yang jual kuih muih. Macam-macam kuih. Macam-macam kuih yang dia orang jual yang dah siap bungkus untuk diambil oleh peruncit-peruncit. Peruncit-peruncit datang, dia ambil je. Adalah harga dia kan. Saya pun tak tanya harga je. So macam ni lah peruncit-peruncit yang menggunakan roda 3, motosikal roda 3 datang ambil dan dia akan pergi jual di kawasan masing-masing. So selesai, kita akan keluar pergi ke blok A pula. Okay, belakang saya ni lorong tempat jual ikan, barang-barang basah, macam-macam jenis ikan ada, jenis udang ada, udang galah belakang saya ni. Masya Allah, terbaik. Selesai. So kita akan bergerak ke blok satu lagi. Tengok, penuh. Banyak jual ikan-ikan segar. Ikan segar, udang segar, sotong segar. Harga pun okey. Harga ialah sini pasar borong kan. Jadi harga pun dia orang ambil harga borong. So kalau kita beli banyak-banyak memang berbaloi lah. Kalau kita tengok tadi kan, saya pergi tempat pembekal ikan patin. Ikan patin dan ikan keli. Segar-segar lagi. Kita tengok hidup menggelupur lagi ikan patin kan. Kalau tengok tadi, situ memang murah-murah ikan patin. Kami pernah beli, tak berbau. Ikan patin dia tak ada bau lumpur lah. Bersih lah. Okay, sekarang saya berada di blok A, kawasan peruncitan. So kita masuk di blok A, kita tengok di kawasan blok A ni banyak jual sayur-sayur, makanan, kuih muih, kerupuk, barang-barang kering. Banyak kat sini. Okay, ini suasana dalam blok A. Section sini jual pakaian. Manakala kawasan tengah ni sayur-sayuran. Hujung sana buah-buahan. Ini dia punya plan RTC Pharma Kelantan. Plan lokasi lakaran bangunan ni. Okay, so sekarang kita berada di sini. Macam-macam jualan kat sini. Barang-barang akar kayu pun ada dijual. Produk-produk makjun, minyak-minyak urut, semua ada, macam-macam ada. Pelbagai beras ada. Meriah. Ini section jual buah. Pelbagai buah ada ni. Meriah dengan buah nangka besar. Oh, ini pauhannya, ini pauhannya. Top. Video dah. Sekarang saya berada di kawasan jual sayur. Tadi saya pergi ke section buah di kawasan sayur. So kat depan saya ni section jual barangan kering, macam kerupuk, sos, budu dan macam-macam lagi. Ini kawasan section kering. Jual kerupuk-kerupuk, rempah-rempah. Sekarang saya berjalan nak ke kawasan ikan kering. Ikan kering. Kering belakang saya sekarang ni adalah tempat jual ikan kering. Ikan bilis, ikan masin. Ikan bekok ada tak? Ikan bekok pun ada. Ikan bekok belakang saya ni fresh. So macam-macam lah.
Doyan ni doyan. Ubi kayu. Kita beli kuih sikit untuk kudap-kudapan. Dapat habuan yang kita nak. Kuih, beli sikit je kuih, tak boleh beli banyak. Habis nanti kita punya diet. Oh, cute ah. Dia pun tapau, apa tapau dia siapkan laksa siam ni. Bekas-bekas cantik. Rebung buluh. Masya-Allah. Okay, ini kita berada di kawasan tempat jual kain baju. Selain pada kain baju, mereka jual juga ni periuk belanga. Ada kuali, periuk belanga. Kepelbagaian jualan di kawasan sini, di section sini. Okay, nanti kita akan pergi ke Medan Selera kat sana tu. Nah, alamak tak nampak. Sorry. Okay, Medan Selera sana untuk kita sarapan pagi. Video boleh. Kita dah sampai di Medan Selera dan saya order air asam sup campur. Air asam sup air asam sup perut campur. Okay. So kita rasa air asam sup perut. Dia sup perut campur. Dia ada perut bulat. Saya tak tahu perut apa ni. Perut bulat. Ada perut towel yang macam kain tuala. Dan itu je kot. Dua jenis sup je. Sup babat. So kita mula bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sedap. Bismillah. Dia masam. Masin, masam. Cukup rasa. Kita cuba perut bulat dia. Kuah dia masin sikit lah. Kalau makan dengan nasi ngam lah. Perut dia agak liat sikit. Ni sup perut towel. Sup perut towel dia okey. Ni, bismillah. Jadi secara overallnya, sup air asam perut ni secara overallnya okey lah, sedap. Dia memang kena makan dengan nasi baru ngam. Kalau kita hirup kuah dia macam tu je, dia ada sedikit masin lah. Tapi okey. Perut bulat dia pun walaupun ada liat sikit tapi okey, masih okey. Sedap. Sekali lagi. Tinggal kuah aja. Kuah tak boleh nak hirup, masin. Rumah saya dengan ayah saya makan telur, roti canai telur. Ikonik di Kelantan. Kuah kari. Dia mesti ada gula. Ni ikonik Kelantan, gula ni. Cute je gula letak. Tapi gula ni bukan suruh kita buat balik lah. Gula ni untuk dia masukkan dalam gulai. Jadi orang Kelantan dia makan roti canai, gulai, mesti ada gula, manis. Kesempatan ni saya nak bukan review lah, saya nak bagi tahu, share dengan kawan-kawan. Ni ada satu air produk daripada Kelantan sendiri, iaitu air mineral Doknan. Jenama Doknan kalau tengok ni. Okey, air ni sumber dia diambil di Jeli. Kalau kat sini kita tengok air dia diambil di Lebuh Raya Timur Barat, Mukim Belimbing, Jeli, Kelantan. Syarikat ni dia mengatakan air mineral ni silika apa, kalau ni warna merah ni silikanya tinggi, 61.0.
So ni first time saya minum air mineralnya. Katanya silikanya lebih tinggi daripada air-air lain lah, jenama-jenama lain. Ini produk pertama Doknan, air mineral yang dikeluarkan oleh anak tempatan Kelantan. So saya pun baru test ni, rasanya samalah macam air mineral lain. Cuma kesan dia tu kita tak tahu, baru cuba kan. Okay, alhamdulillah selesai kita sarapan di Medan Selera sini. So kita akan balik ke rumah untuk aktiviti di rumah pula, masak-masak. Okay, saya cukup setakat ni perkongsian video kali ni. Suasana di RTC di Kelantan, RTC Kota Baru Kelantan, ataupun orang Kelantan panggil teman, teme. So harap mendatangkan manfaat lah video yang saya kongsi kepada kawan-kawan. Suasana di RTC, secara ringkasnya RTC-nya ada 3 blok A, B, C. C tu menjual barangan basah, dan A barangan kering, sayur-sayuran. B kami tak masuk. B tu biasa saya tengok secara seimbas dulu, mereka mengumpul, pemborong-pemborong datang beli. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudi layan channel ni, konten kali ni sehingga selesai. Dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi. Jumpa balik di next video. Assalamualaikum dan bye-bye.